Mat, kau dah makan belum? Belum. Kau belum makan, aku nak belanja kau makan. Aku ni nak minta maaf kau, aku dah buat salah kau. Zaim, sedap lah tu. Jom makan. Sudah untuk mengharapkan mimpi-mimpi. Semua kekesalan berpunca daripada keseronokan. Keseronokan yang tiada kepuasannya, yang menghantui diriku sampai bila-bila. Inilah kawan aku Akmal yang tak dapat kulupakan dalam hidup aku. Assalamualaikum cikgu. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid boleh duduk. Haikal, kenapa awak pakai seluar jin ke sekolah? Sebab Jin pakai seluar saya pergi sekolah dulu. Oh barang, ada tunggu. Setiap kali waktu rehat, Akmal nak makan, Akmal selalu tak ada duit. Apa, macam sedap roti ni. Nak sikit boleh? Boleh. Bagi aku semua banyak cekadak Dengan nak roti ni kan, ambil ni. Bila-bila kita orang tak puas hati, kita orang gegarkan dia. Aku, Haikal dan Akif memang suka pukul dia. Ke asrama pun sama, kami memang suka pukul dia. Janji kami puas hati. Bukan tu je, dia juga jadi mangsa keadaan, tempat untuk kami lepaskan geram. Kalau aku tak pukul, Haikal yang pukul. Tu yang paling best. Weh, tu tahu tadi lah. Bukan main kerja lagi. Tu masalahnya. Kita kenakan dia. Gelap. Kita orang dah bosan asyik pukul. Kita orang buat benda lain pula lah. Balik tak basuh. Okey, semua murid-murid, tadi cikgu dah ajarkan teknik-teknik catatan. Sekarang cikgu nak uji awak. Akmal, boleh jawab kat depan? Boleh cikgu. Okey. Betul. Apa benda? Guru biar keluar kau ni. Sampai satu hari, kepuasan best tu terhenti. Sampai masa